Sekarang ni kita berada di AZ Tayar ya. Kita nak tumpang buat kerja lah. Kerja apa? Kita nak buka tayar, okey. Tayar ni botak sekarang ni. Kita beli tayar dengan AZ Tayar. Jadinya kita pakai mesin untuk buka tayar, okey. Jadi sekarang ni kita kena jack dulu kereta ni. Okey, kita jack, kita buka tayar. Tayar buka, okey. Rem mesti ada 4 skru kan. Kita buka lah 4 skru. Angin dululah kita buka bacam dia lah. Kita biarlah dulu sampai angin habis, baru kita klem lah dekat situ. Kan kita nak klem ni, jangan kepala kat sini lah. Nanti dia putus. Jadi kita klem tempat yang tak ada kepala lah. Okey, pusing ada sampai dia hilang dia punya lekat. Biasa ni biasa lekat ni. Lepas tu pusing pula belakang. Pastikan depan dulu buat baru belakang. Okey, dah siap kita klem ni. Kita masuk mesin atas ni. Kita nak klem, nak lekatkan dia dekat mesin ni. Okey, lepas tu kita tekan ni adjust begini ni. Pastikan kepala ni kat sini. Ngam-ngamkan dia kat sini. Tu ada lock sini. Ambil kat sini, congkel sini. Tekan belakang ni, tarik. Dia pusing. Ambil kita dulu. Ya. Ni kat atas. Turun ke bawah. Lepas tu congkel bahagian bawah. Tarik belakang, pusing. Tekan dah, keluar. Okey. Satu dah siap, kita buat ke sebelah.